Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk celik minda untuk topik wang. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 131. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 dan 2. Soalan 1, gambar di sebelah menunjukkan harga jual sebuah basikal. Ini gambarnya iaitu harganya RM600. Kemudian dinyatakan harga kos basikal itu ialah RM500. Baiklah, kata kunci di sini ialah gambarlah, sudah pasti gambar tu menunjukkan harga jual sebuah basikal. Berapa harganya? RM600. Kemudian dinyatakan harga kos bagi basikal itu iaitu RM500. Sekarang kita lihat kepada soalan iaitu soalan A. Hitung untung bagi jualan sebuah basikal. Maksudnya di sini berapakah keuntungan yang kita dapatlah daripada harga yang dijual. Sudah pasti untung kerana dijual harga lebih daripada harga kos. Pertama sekali kita kumpulkan dahulu maklumat yang ada iaitu yang pertama kita tulis tu harga kos dulu. So cikgu tulis tu harga kos. Berapa harga dia? RM500. Manakala harga yang kedua iaitu harga jualan. Kita tulis ni harga jual. Berapa harganya? RM600. Sudah pasti untung sebab apa? Sebab harga jual melebihi harga kos. Jadi berapakah keuntungannya? Maka kita akan lakukan operasi tolak iaitu yang besar tolak yang kecil. RM600 kita akan tolak RM500. So kita tulis bentuk lazimnya. Kita tulis mata wang RM500. Kita akan tolak RM600 tolak RM500. Cikgu silap. So kita padam yang atas ni. Padam 5, kita tulis 6. Kemudian kita gariskan. Dan kita lakukan operasi tolak. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak sifar, sifar. Dan 6 tolak 5 dapat 1. Kemudian kita tulis RM. Jadi inilah dia untung bagi jualan sebuah basikal iaitu RM100. Maksudnya beza dia lah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Jika peniaga ingin mendapat untung sebanyak RM180, sekarang ni tadi kita untung RM100. Jadi soalan B ni dia nak tanya, jika ingin mendapat untung RM180, berapakah harga jualan ataupun harga jual bagi basikal itu? Kita tahu harga kos ialah RM500. Jadi untuk untung sudah pasti perlu lebih. Jadi pasal dia nak lebih RM180 iaitu untung. Jadi kita tambah saja. Jadi apa kita buat? Kita ambil RM500. Ini harga kos. Kita nak untung RM180. Jadi kita tambah RM180. Nanti kita dapat harga yang patut kita jual. Sekarang kita gariskan. Seterusnya kita tambah. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 8, 8.
5 tambah 1, 6. Jadi inilah dia harga yang patut dijual oleh peniaga, iaitu RM680 untuk mendapat keuntungan RM180. Okay, kenapa berbeza dengan soalan tadi? Soalan tadi cuma nakkan tanya berapa untung kalau jual 600. Jadi kalau jual 600 dapat RM100 untung. Tapi kalau kita jual RM680, kita akan dapat untung RM180. Baiklah, inilah dia cara-cara menjawab soalan 1A dan 1B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. Okay, cikgu akan bulatkan ataupun cari kata kunci sambil membaca. Okay, kita lihat soalan 2. Seorang pekedai mengalami kerugian. Okay, dia rugi sebanyak RM1,020 setelah menjual 4 buah telefon bimbit model lama yang sama. Jadi tanya di sini ataupun dinyatakan di sini, seorang peniaga ataupun pekedai rugi RM120 untuk 4 buah telefon yang sama. Okay, sekarang dia tanya, harga kos sebuah telefon bimbit ialah RM829. Jadi dia tanya, berapakah harga jual sebuah telefon? Okay, dia nak tahu berapa yang dijual satu tu dapat rugi sampai RM120 4 telefon. Jadi langkah yang pertama, kita boleh buat ayat penyata kat sini, iaitu 4 buah, tulis ni 4 buah telefon ataupun 4 telefon pun tak apa. 4 telefon yang rugi bersamaan RM1,020. Okay. Jadi kita tahu semua ni rugi dia sama sebab dia yang sama ataupun. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu kira satu telefon rugi berapa. Satu telefon sama dengan berapa. Okay. So apa yang kita akan buat? Bila ada perkataan sama ni, maksudnya kita akan bahagikan 1,020 dengan 4 untuk mendapatkan 1. Okay. Jadi apa kita buat? Kita ambil RM1,020. Cikgu boleh tulis ni. InsyaAllah muat. So tulis ni RM 1,020. Kita akan bahagi 4. So kita buat macam ni. Okay. Garisan macam ni. Okey, kita akan bahagi 4, maka kita perlukan sifir 4. Okay, pertama sekali ni kita tulis dulu RM. Okay, so kita lihat sini 1, berapa kali 4 dapat 1 So sifir 4 kat sini 4, 8, 12. Tak ada nombor 1 So kita tulis sifar. Sifar, kita tolak. 1 tolak sifar dapat 1. Maksudnya tak ada kan. Okay, kemudian kita turunkan sifar. Jadi kita dapat sekarang 10. Berapa kali 4 dapat 10? Sifir 4 yang hampir dengan 10 iaitu 8. Iaitu 2 kali 4. So tulis ni 2. Tulis ni 8. Okay, kita tolakkan. 10 tolak 8 kita dapat 2. Okay, kemudian kita turunkan pula 2 dekat sebelah tu. Okay, nombor sekarang iaitu 22. Sifir 4, berapa kali 4? 22. Kita lihat sini 4, 8, 12. Kemudian 16, 20. Kemudian 24. Okay, 22 tak ada, yang hampir ialah 20 iaitu 5. Jadi kita tulis ni 5. 5 kali 4, 20.
Okay, kemudian kita tolakkan 2 tolak sifar 2. Okay, kemudian kita turunkan sifar kat sebelah sana tu, hujung tu. Nombor sekarang iaitu 20. Berapa kali 4 20? Jadi ada kat sini 5. So tulis sini 5. Okay, ni cikgu kecilkan sikit. Jadi 20 tolak 20. Habis. Okay, apa maksudnya di sini? Maksudnya iaitu satu telefon kita rugi ataupun peniaga tu rugi. Kita tulis ni RM RM255. Okey, dia rugi RM255. Jadi, berbalik kepada soalan kita tadi iaitu berapakah harga jualan sebuah telefon bimbit itu? Okey, kita lihat sini kos iaitu RM829 harga kos. Bila soalan ni dinyatakan dia rugi, maka kita akan rendahkan harga jualan dia. Sebab tu dia rugi kan? Sebab kosnya lagi tinggi daripada harga jualan. Maka kita akan lakukan operasi tolak. So kita tolak macam mana? Kita akan ambil RM829 iaitu harga kos. Kita tolak dengan harga rugi iaitu RM255. So kita dapat 9 tolak 5, kita dapat 4. 2 tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 12. 8 jadi 7. 12 tolak 5 dapat 7. 7 tolak 2, 5. Okey, jadi inilah harga jual sebuah telefon bimbit itu iaitu RM574. Sebab itulah rugi, sebab kita jual harga yang rendah daripada harga kos. Jadi satu ni 255, satu rugi. Bila kita ada 4 kerugian, kita darabkan dengan 4 iaitu kita tulis 255, 255 dan 255 dan jumlahnya kita akan dapat 102 sifar seperti yang dinyatakan di atas sebelum ni. Seorang pekedai mengalami kerugian RM1,020 untuk 4 buah telefon. Ini dia. Kita tambah. Okey, dapat 1 sifar RM20. Jadi ini bukan isu dia, kerana isu dia ialah soalan nak berapakah harga jual sebuah telefon, maka yang kita dapat iaitu RM574. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan celik minda kita pada hari ini untuk tajuk wang bagi muka surat 131 untuk nombor 1 hingga 2. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.